Mantap, selamat pagi, selamat pagi. Mantap Panda. Terima kasih sarapan yang awesome. Morning. Ya, memang kalau Kami daripada Ufuk Panda ucapkan selamat Hari Kemerdekaan yang ke-9. Merdeka. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni kita rantai yang kedua. So semoga hari ini berjalan dengan lancar. Tahun ni dah cakap. Hari ini training kedua kita dekat Stadium Merdeka. So kita harapkan better lah daripada semalam. Panda! Yo. Hari ini hari kedua kita di Stadium Merdeka. Depan awak buat video lah. Kalau balik lambat ni dulu. Aku anugerahkan ni pada kau Macam ni ke macam ni? Macam ni boleh sebab tangan kau macam tu. Kalau macam ni kau lap benda ni. So nak ikat. Boleh ni? Boleh. Sebab dia orang cakap boleh tebuk kalau kau nak tebuk. Tengoklah dia nak kalau macam ni. Kalau ikut sesi macam ni sebab kau nak pegang macam ni. Tapi Kalau bawah kau pegang lagi atas. tapi Dia better. Macam bertahun ni. Better macam ni daripada dia macam ni. Dia pegang macam ni. Yalah maksud aku macam mana pegang betul. Dia duduk. Lepas tu ada tabung lagi. Yang pegang bendera pergi ambil benda ni. Okay, terima kasih. Jom dia. kenapa tak bagi yang ada gula-gula? Dah jawab. Bendera. Merdeka. Hai, morning. Kita tim Ufuk Panda dekat stadium hari kedua. Ya, semangat. Belakang satu ikut tuturan bola. Bermula dengan kuat. Belakang kuat Edward. Belakang PNB. Belakang PNB. Belakang Seton Ligi EM. Good. Habis Exro nombor 3. LG. Kalau askar dia bagi kolaborasi sikit macam ni. Jadi benda ni kau kena macam dia melingit sikit. Jumpa anda semua di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ni. Datang awal ya. Kalau tuan-tuan buat benda yang lain, sudah. Dia punya teman-teman arah tak sampai. Okey, sekarang kita nak jalan semua sekali. Ingat langkah pertama, langkah jalan. Lepas langkah begitu. Jaga jarak dekat. Dua bendera. Dua bendera. Jaga jarak. Dasar 3. Jauh pada dia, maka tim dia akan tertinggal ke belakang. Inilah cara 1, 2, diam. 3, diam. Panjang! Berat. Boleh lah. Boleh tahan lagi. Jangan cakap bila nak sampai sana jangan kiri kanan lagi, diam. Yeah.
Panas tapi kami tetap semangat kemerdekaan. Tempat yang disediakan, tempat yang ditetapkan, jelaskan. Kita bersama-sama menyambut Hari Kebangsaan 2026 di dataran Putrajaya. Wah, hari ni latihan merdeka. Hidup Panda. Kilometer yang nak jalan. Aku dengan bendera. Satu pusingan 400 meter. Darat 10 kali pusingan. Lagi penat daripada dia. So kena standby energy yang banyak. Wah, 4 kilometer. Mudah untuk balik tidur. Balik tidur. Saya tadi 4 kilometer mudah untuk Panda. Kadang last air Ah, ini memang umum. Malah masuk bila ni? Betul, last pagi tu. Sekali jalan je, sekali Saya jalan je. penat oh. Yang tu dah sekali jalan dah. Sampai masjid tidur. Balik. Hujan pun Masa hari kemerdekaan, kita kena kawat bersungguh-sungguh, semangat dan melakukan terbaik. Thank you for Panda. Tahun yang ke-90, Ya, banyak tau. 99. Saya saja 96 nak dapat dengan 69 sebenarnya. 69. Okey, 69. Ingat tu. 69. Semangat merdeka. Hantar makanan juga. Kawat juga. Hari ni hari kedua kita kawal kaki terbaik. Panda boleh merdeka. Hidup Panda. Okey, kita dah nak start training dah. Dari contingent Food Panda. Food Panda serba boleh. Selain kita kutip hantar order, kita juga berkawat untuk Hari Merdeka. Balik. Abang. Gitu. Bos. Kita YB tak? Semua tak tahu. Cik tu cakap Paisa tengah je kena pandang kanan. Kau baru cakap kelas tu. Merdeka!
Angkatan 2 Serata Muda membawa semangat jiwa merdeka. Okey, hari ini dah selesai untuk day 2 kita kat Stadium Merdeka. Kita jumpa besok insya-Allah. Kita akan buat yang terbaik. Okey, kita selesai training hari day 2 di Stadium Merdeka. Hari ni habis pukul berapa? Hari ni habis pukul 11 suku lewat sikit tapi performance semua okey. Kita akan bersambung esok hari last di dataran Stadium Merdeka sebelum ke Putrajaya. Terima kasih.